ke aku katuk tadi. Kat sini, Bu. Faham je kat aku kan. Mu ikut je lah aku, sial. Nak lari mana? Ha? Mu nak lari mana? Mu hutang. Mu nak lari. Manusia jenis dia gitu. Ha? Aku tak suka kasut-kasut depan orang. Nampak dok mana? Jom, ikut aku. Kita pergi celah tu. Nak? Jom. Macam je, brother. Jep. Jaga motor, Jep. Oh, jangan sangat bang. Oh. Ada. Ada. Cak jangan. Bang. Bang. Bang, berapa lari tadi? Oh, minta maaf. Dia ada niat nak lari ni. Tak ada niat bukan boh. Jep, mai Jep. Tak ada niat Jep. Tak ada niat mana. Mu nampak set aku je mu lari. Jep, mai Jep. Dia tak ada niat Jep. Bukan gitu. Gaji boleh kita nak bagi. Tapi kita boleh bayar separuh tapi. Oi. Dah tu cakap nipu. Mu tahu tak? Orang macam mu ni, molek katuk ni sampai mati. Sabar je. Sabar je. Aku ni dah dia je. Sabar je. Sabar. Hutang dia ni bertimbung-timbung lagi dengan kita. Sabar. Sabar. Benarnya, aku malas dah nak layan kes mu ni. Aku banyak lagi kes lain, tahu tak? Mu bayar hutang aku dua orang ni. Mu amang settle masalah mu. Wah, boleh tak? Saya bayar minggu depan je duit tu bang. Sebab duit yang saya dapat tu dah cukup ke nak bayar. Saya bayar minggu depan lah. Mu aku marah ni. Mu tahu tak aku belajar muatan. Dah hijau satu tahu tak? Aduh. Gini. Baik mu bayar lalu. Sebelum aku tumbuk muka dia. Oh, gini. Duit tu saya janji saya bayar minggu depan. Saya janji. Gini saya bayar minggu depan. Baik. Minggu depan. Orang putih panggil next week. Tapi ada tapi. Kalau mu tak boleh bayar minggu depan, gana je. Boleh.